Untuk korang yang tengah cari setup pancing toman guys, hari ni aku buat satu set pancing toman Abu Garcia Revo XTX fit dengan Tulala Aventura 59. Ni one set ni aku buka harga RM2,000 sahaja. Harga boleh nego. Mesin baru, road saja second. Tapi condition road memang cantik guys, memang terbaik, macam baru lagi. Ni guys, korang tengok mesin ni korang tengok je kecil kan, ringan, tapi dia punya drag boleh tarik sampai 11.2 kilo bersamaan 25 lb. Ni mesin ni, mesin baru guys. Korang tengok spek mesin, ratio 6:1. Dia punya drag 11.2 kilo, berat dia cuma 220 gram sahaja. Tali pun korang boleh masuk banyak, boleh masuk 30 lb. Nak main toman memang tak ada masalah. Untuk rod pula guys, rod ni rod daripada Japan, rod Tulala. Siapa je tak kenal, geng-geng main toman mesti kenal rod Tulala daripada Smith ni. Ni korang tengok, Tulala ni model Aventura 59. Panjang rod ni 5 kaki 9 guys. Rod ni kalau baru korang beli, harga dia boleh sampai 1,500, 1,600 juga. Rod ni dia punya LBS dia maksimum 30 lb. Lepas tu dia punya lure weight ataupun berat umpan untuk rod ni 20 gram hingga 300 gram. Dan rod ni 2 piece butt joint sambung sini. Condition rod semua baik lagi, macam baru lah guys. Kalau korang beli baru one set ni mungkin harganya lebih daripada RM2,000, tapi sebabkan rod ni second, harga one set ni cuma RM2,000, harga masih boleh nego lagi. Kalau korang berminat dengan set pancing toman ni, korang boleh PM kita orang pada nombor yang tertera. Korang boleh screenshot whiteboard yang aku dah tulis ni dan send dekat kita orang. Nombor dekat atas, alamat dekat atas. Datang kedai tunjuk kat kita orang pun boleh, tak ada masalah. So macam biasa, kalau korang berminat dengan barang kita orang ni, korang boleh roger sekarang. Apa-apa korang PM je. Kedai kami juga menerima tracking race dan road. Sekian, terima kasih.